Let's go. Untuk urusan insurans selalu kami main buat dekat sini. Insurans kita nak buat apa je dekat sini? Perlukan apa? Geran, pasport. Untuk declaration, untuk TDSC, semua boleh buat. Urusan lebih kurang dalam berapa minit? 10 ke 15 minit, tengok pada orang. Ni. Untuk permulaan kita kena buka pasport dulu. Jumpa member. Settle pasport kita akan bagi TM1, TM2. Okay, lepas tu kat sini kita akan bagi TM2 dengan TM3. So sekarang ni Ana nak kena pergi declaration dekat pondok tu. Declaration kita perlukan apa? Pasport dengan geran. Untuk declare apa? Custom. So settle, jom kita gerak pergi masuk. Jom. Dah check lah pasport dia pecah dah. Ni rate 8.12. Oh, kita pergi ni je. Buat apa? Kita dah sampai dan kita akan servis motor kita yang ni. Makan dulu kerana kelaparan. Lada nak pergi makan kat apa Izakaya depan dia je. Nampak tu Izakaya kat sini je. Aku tak kira, sekejap lagi aku tetap nak pergi ke Izakaya juga. Yang ni Pizza miskin. sementara tu kita lepak dulu sat kat sini. Orange coffee. Kita dah rehat dulu dekat sini dan pergi Central Hutnya set, lepak-lepak dulu, makan apa yang patut dulu. Lepas tu kita datang balik kat sini. Manis. Aku tak tahu itu benda apa, tapi aku baca kat track benda tu sangat FOMO. Dan ramai orang cakap benda tu sedap, jadi kita try rasa tengok. Jom kita try makanan yang FOMO dekat track. Tak tahulah sedap ke tak, tapi dia kata sedap. Macam kuih ketayak pun ada. So dekat dalam dia letak kelapa. Aku rasa kelapa kot tadi. Ni. Macam-macam kuih ketayak yang ada kelapa dalam dia. Tapi dia bukannya shredded coconut tau. Dia macam shredded coconut yang tebal tu. Ya. Nasib baik beli satu lah. Aku hampir nak beli dua tadi sebab aku baca kat track tu dia kata sedap gila. Manis.